kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! 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 Awak juga kepada Motodari. Sudirman terkenal dengan julukan The Singing Lawyer. Dia sentiasa tampil dengan idea unik yang membuatkan peminatnya sentiasa menantikan persembahannya. Akulah penyambung warisan. Berarti Malaysia telah percaya menggondo Piala Keagungan Badminton Dunia. Kemenangan yang disambut dengan penuh gembira dan sorakan yang bersemangat bukan sahaja di Stadium Negara tetapi seluruh negara. Dulu bila Malaysia celik mata, surat khabarlah yang mereka cari. Dari helaian itulah orang kenal dunia. Belajar tentang sejarah, budaya, perjuangan dan suara-suara rakyat yang membina negara ini. Dalam dakwat yang penuh melekat di jari-jari manusia, tersimpan 1000 cerita tentang sebuah negara. Hari ini semua telah dilupakan. Tapi bagi aku, helaian lama inilah saksi bagaimana kita pernah hidup bersama tanpa melihat warna dan bangsa. Pakcik, bayar RM2. RM2. Yo, sini masih ada lagi orang jual surat khabar banyak macam ni. Sebenarnya kat sini satu saja yang jual surat khabar. Oh ya. Ni adik ni sorang-sorang ni bagaimana dengan beg-beg semuanya? Oh, saya dari baru sampai dari KK. Saya backpacker je. Mau sambut Merdeka tahun ni sambil tengok adik saya perbarisan di Merdeka nanti. Oh, baguslah. Kita ni kalau jalan jauh tu memang bagus dan kita dapat tahu macam mana negara kita dan kasih sayang kita pada negara. Ya, betul. Okay, baik jalan. Baik jalan ya. Ya. Hai. Kat sini pula kau lepak Ha? Muka sedih ni. Dah makan ke belum? Belum? Memang orang kalau banyak lagi tak makan, cakap tak boleh, kan? Yang susah hati lah. Nah. Ni. Roti, ni air, ya. Makan jangan tak makan pula. Lepas makan, tenangkan otak. Kau baca surat khabar. Kau tahu apa gunanya? Supaya kau tahu, bukan kau seorang yang susah. Beribu orang ada susah dalam surat khabar. Jadi kau jangan susah hati, Tapi jangan duduk sini datang kedai kalau lapar. Kuala Lumpur, senyumanmu di pagi ini sungguh berarti, karena cinta bersemi lagi
setelah kemarau panjang. Di lebuh raya, Morning. di papan tanda. Mei. Tak payah, Mei. Kan Uncle dah cakap, Mei percuma. Tak boleh Uncle, nanti Uncle bankrupt macam mana? Mei, selagi ada orang yang nak baca surat khabar, nak beli surat khabar, Uncle takkan bankruptnya. Ni, dah breakfast ke? Kalau belum, mari kita pergi dengan Uncle. Saya kena masuk kerja dulu. Saya breakfast ni, nanti pada balik saya belanjakan menu. Boleh? Boleh. Okay? Bye Uncle. Thank you tau. Baik-baik jalan. Encik, boleh saya duduk sini makan lah? Ya, ini siapa nama? Lima. Mr. Lima. Ini meja bukan saya punya. Ini meja kita punya. Duduk. Masih ya? Uncle, hari ni saya nak belanja Uncle minum ni. Uncle tahu tak, minuman ni bagus tau. Lettuce free, dairy free, lagi kurang gula. Kalau Uncle tak suka minuman yang bersusu sangat, jadi okey. Nah, Uncle, air. Kasih ya. Ni Uncle rasa hari ni tak ada jual dekat sini. Saya kan kerja di daerah ni. Saya belilah. Tempat kerja saya tu tenang je lah nak dapat minuman ni. Uncle. Ada banyak lagi untuk Uncle. Banyak sangat ni. Oi, yang besar pun ada, yang kecil pun ada ya. Sayang. Saya pun ada minum avocado. Wah, jangan kau pansai lah ngok. Sayang sangat susah berak punya orang Ayo Uncle, ini kedai makan lah. Ayo Uncle. Kami tengah makan tu. Sorry ya. Saya tengah cakap kehebatan minuman ni. Sorry ya. Sorry. Uncle. Uncle memang suruh datang sini kok. Sini ramai juga orang Cina, Indian. Betul, Mei. Dulu tempat ni meriah sangat. Pagi-pagi beratur orang tunggu nak beli surat khabar. Macam mereka nak tahu diri mereka sendiri. Malaysia ni kuat, Mei. Orang ni, bangsanya, semua tak takut hidup seminggu. Sebab Uncle lah saya jadi ketagih baca surat khabar. Sehari tak baca rasa kosong. Lapang dah ada sikit. Kepala pun dah sakit baca komen-komen netizen. Mei, manusia sekarang ni mudah macam tu. Tapi tak mudah untuk memahami kenyataan. Macam yang ini, walaupun sudah 20 tahun, walaupun dakwatnya hilang ataupun luntur, tapi sejarahnya masih bertaut. Barang rare ni, Uncle. Manusia mudah melupakan, tapi sejarah yang dijaga dengan hati terus bernyaka. Uncle. Gambar siapa ni? Halo? Lingkar mengaul saya belah bagra. Interesting.
Rasa macam saya pernah datang ke depan ni. Menarik. Dalam dunia sekarang, benda-benda macam ni orang susah nak simpan. Orang sekarang simpan gambar pun dalam telefon. Sejarah, 2-3 kali swipe, hilang. Tapi uncle simpan benda-benda ni macam emas. Wahai anak muda, mesti ada benda, mesti ada sebab. Nilai dia bukan mengikut umur. Nilai dia adalah dalam cerita tu, dalam sejarah tu yang pernah itu. Kau tahu tak? Saya ringkaskan saja uncle. Saya kerja sebagai NFT, non-fungible token. Tak faham? Saya kolektor benda-benda yang rare. Barang lama bukan lagi benda simpan. Your asset. Kalau koleksi ni saya digitalkan, nilainya boleh pergi jauh. Kalau saya nak beli semua ni, 50,000 boleh? Anak muda, kalau kita dalam dunia ni terlalu cepat taruh harga, kita akan lupa nilai sebenar. Dalam ni ada suara manusia, ada air mata perjuangan, ada juga cerita bangsa-bangsa yang dalam negara ni yang pernah hidup sama. Kau letaklah berapa pun, aku takkan buat. Okay. Kedai dah tutup dah. Mungkin 50,000 tu kecil. Tapi apa kata saya offer 100,000? Apa kata? Mana ada orang nak bagi duit banyak macam tu? Kertas tu hanya boleh guna untuk gulung nasi lemak. Kau ingat semua barang lama tu tak berguna ke? Kadang-kadang yang lama itu buatkan manusia ingat siapa dirinya sebelum dunia ajar jadi tamak. Kalau semua benda nak dijual, nanti tinggal apa je untuk generasi macam kami ni? Mei, kalau Mei nak tahu, bila manusia dah menghina warisan, maknanya dia dah mati. Uncle tak nak mati kerana duit. Tapi Uncle akan mati bila tahu dan dengar anak bangsa sendiri lupa pada nilai, lupakan sejarah kerana duit. Jom. Sorry Uncle, ni semua salah saya. Kalau saya tak alur hidup tu atas media sosial, mungkin semua benda ni takkan jadi. Maafkan saya Uncle. Sebenarnya semua yang hilang tu bukan salah manusia. Manusia yang ingin berkongsi kebaikan. Tapi cuma kadang-kadang hati manusia ni yang rosak. Rosak, lupa untuk
cara menghargai. Itu je. Mei, aku rasa aku tahu siapa yang kerja ni. Uncle, saya rasa saya pun tahu siapa Uncle. Hey, you tahu tak? Tamak tak pernah bagi manusia bahagia tau. Tapi cukup untuk melukakan dan merosakkan jiwa orang lain. Uncle, siapa dalam gambar ni? Di bawah langit yang pernah kita janji, kau ukir kata sehalus embun pagi. Kadang-kadang manusia tak perlukan harta yang besar. Cukup dengan satu tangan yang menghulur ketika dunia memandang dia kecil. Percaya setia takkan pernah mati. Aku tak mahu dikenal dunia. Aku mahu dia tahu masih ada manusia yang peduli tentang hidupnya. Mengapa kenangan Kadang-kadang nilai paling besar dalam hidup manusia bukanlah pada duit yang diterima, tapi pada rasa dihargai ketika dia tak punya sesiapa. Tapi aku tak sangka sampai satu hari budak yang selalu menunggu aku setiap pagi itu akhirnya hilang bersama aku. Aku hilang diri. Uncle, gambar siapa ni? Gambar anak. Anak? bila ku bisikan puisi cinta dan tugu peringatan negara, bagai tersenyum dalam diam bergerak. Maafkan saya, Uncle. Memberi sokongan cinta. Alvin, Alvin, anak aku. Uncle dah jumpa, dah dapat pewaris Uncle. Uncle dah tua, dah tak larat lagi lah nak meneruskannya. Dan Uncle fikir kau sajalah yang layak untuk meneruskan, menjaganya dengan baik. Ya. Ya. Betul. Ya, ya. Terima kasih, Uncle. Betul. Thank you. Jangan jual lagi ya. Ada, saya takkan jual. Boleh percaya. Sekarang boleh percaya dengan dia. Ya? Okay. Mari kita semua sama-sama. Mari, mari. Semua sama-sama. Mari, mari. Mari sini. Mari, mari. Sini. Merdeka! Merdeka! Walaupun hanya berbeza agama dan bangsa, tapi hati yang ikhlas itu tetap mampu menemukan kita di bawah langit yang sama. Ternyata tanah air kita ni pernah dibina bukan kerana bangsa, tetapi kerana manusia yang belajar menerima antara satu sama lain.